Berikut adalah ramalan markah perlawanan tertutup antara Malaysia dan Biji Pathum United menjelang perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam. Perlawanan tertutup antara pasukan kebangsaan Malaysia dan Biji Pathum United sentiasa menjadi topik menarik untuk dibincangkan, terutamanya dalam kalangan peminat bola sepak Asia Tenggara. Walaupun ia bukan perlawanan rasmi yang melibatkan kejohanan besar, aksi seperti ini sering dijadikan ukuran awal kekuatan sesebuah pasukan. Dalam konteks ini, pertembungan antara skuad negara dan kelab profesional dari Thailand memberikan dimensi yang unik kerana kedua-duanya membawa identiti serta pendekatan permainan yang berbeza. Pasukan kebangsaan Malaysia hadir dengan reputasi sebagai salah satu kuasa yang semakin meningkat di rantau ini. Dengan barisan pemain yang semakin matang dan pengalaman di pentas antarabangsa, Malaysia dilihat memiliki kelebihan dari segi struktur permainan serta disiplin taktikal. Latihan berpusat yang intensif juga membantu pemain memahami peranan masing-masing dengan lebih jelas, menjadikan mereka lebih tersusun ketika berdepan tekanan lawan. Dalam masa yang sama, Biji Pathum United bukanlah lawan yang boleh dipandang ringan. Sebagai salah satu kelab terkemuka di Thailand, mereka memiliki rekod yang baik dalam liga domestik dan juga pengalaman di pentas Asia. Kekuatan utama mereka terletak pada keserasian antara pemain, hasil daripada bermain bersama sepanjang musim. Ini memberi kelebihan dari segi kefahaman taktikal dan pergerakan tanpa bola yang lebih lancar. Perlawanan tertutup biasanya berlangsung dalam suasana yang lebih santai berbanding perlawanan kompetitif. Namun begitu, ia tetap menjadi platform penting untuk jurulatih menilai keberkesanan strategi dan prestasi individu pemain. Dalam kes ini, Malaysia mungkin akan menggunakan kesempatan ini untuk mencuba beberapa kombinasi baharu, termasuk memberi peluang kepada pemain muda yang sedang meningkat naik. Biji Pathum United pula dijangka mengekalkan gaya permainan mereka yang berasaskan penguasaan bola dan serangan tersusun. Mereka cenderung membina serangan dari bawah dan menggunakan hantaran pendek untuk membuka ruang. Pendekatan ini boleh menjadi cabaran kepada Malaysia, terutamanya jika barisan tengah gagal menutup ruang dengan efektif. Dari sudut fizikal, Malaysia mungkin mempunyai sedikit kelebihan kerana pemain mereka sering berdepan dengan intensiti tinggi dalam perlawanan antarabangsa. Keupayaan untuk mengekalkan tempo permainan dan bertahan dalam situasi tekanan tinggi boleh menjadi faktor penentu dalam perlawanan ini. Namun, Biji Pathum juga tidak kurang dari segi kecergasan kerana mereka beraksi secara konsisten dalam liga domestik. Selain itu, aspek mental juga memainkan peranan penting. Pemain Malaysia membawa tanggungjawab sebagai wakil negara, yang secara tidak langsung meningkatkan motivasi mereka untuk memberikan persembahan terbaik. Sebaliknya, pemain Biji Pathum mungkin bermain dengan lebih bebas tanpa tekanan besar, yang boleh menjadikan mereka lebih kreatif di atas padang. Dari segi taktikal, Malaysia berkemungkinan menggunakan formasi yang seimbang seperti 4-3-3 atau 4-2-3-1 untuk memastikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Formasi ini membolehkan mereka mengawal bahagian tengah sambil memberikan sokongan kepada penyerang. Biji Pathum pula mungkin mengekalkan formasi fleksibel yang membolehkan mereka bertukar antara menyerang dan bertahan dengan cepat. Permainan di bahagian tengah dijangka menjadi medan pertempuran utama antara kedua-dua pasukan.
Siapa yang mampu menguasai bahagian ini akan mempunyai peluang lebih besar untuk mengawal tempoh permainan. Malaysia perlu memastikan mereka tidak kehilangan bola dengan mudah, manakala Biji Pathum perlu memanfaatkan setiap ruang yang terhasil. Dari sudut serangan, Malaysia mempunyai beberapa pemain yang mampu mencipta perbezaan melalui kepantasan dan kemahiran individu. Serangan balas pantas boleh menjadi senjata utama mereka, terutamanya jika Biji Pathum terlalu fokus kepada penguasaan bola. Dalam situasi ini, kecekapan dalam membuat keputusan menjadi kunci kejayaan. Biji Pathum United pula mempunyai kelebihan dari segi permainan berpasukan yang tersusun. Mereka sering mencipta peluang melalui kombinasi hantaran pendek dan pergerakan yang terancang. Jika diberi ruang, mereka mampu menghasilkan serangan berbahaya yang boleh mengancam gawang Malaysia. Pertahanan Malaysia perlu sentiasa berwaspada terhadap pergerakan tanpa bola pemain Biji Pathum. Kelewatan dalam membuat keputusan boleh membuka ruang kepada lawan untuk menjaringkan gol. Oleh itu, komunikasi antara pemain pertahanan menjadi sangat penting dalam memastikan organisasi pasukan kekal kukuh. Dalam perlawanan seperti ini, faktor pertukaran pemain juga boleh memberi impak besar. Jurulatih Malaysia mungkin akan melakukan beberapa pertukaran untuk menguji pemain simpanan. Ini boleh memberi kelebihan kepada Biji Pathum jika mereka mengekalkan kesebelasan utama lebih lama di atas padang. Selain itu, keadaan padang dan cuaca juga boleh mempengaruhi corak permainan. Jika perlawanan berlangsung dalam keadaan panas, tahap kecergasan pemain akan diuji. Pasukan yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan ini akan mempunyai kelebihan dalam mengawal permainan. Momentum permainan juga dijangka berubah-ubah sepanjang perlawanan. Malaysia mungkin memulakan permainan dengan agresif untuk mendapatkan gol awal, manakala Biji Pathum akan cuba menenangkan permainan dan mengawal tempoh. Dinamik ini akan menjadikan perlawanan lebih menarik untuk dianalisis. Dalam babak kedua, keletihan pemain boleh membuka lebih banyak ruang di atas padang. Ini memberi peluang kepada kedua-dua pasukan untuk mencipta lebih banyak peluang jaringan. Malaysia perlu bijak memanfaatkan situasi ini, manakala Biji Pathum perlu kekal disiplin dalam bertahan. Berdasarkan analisis keseluruhan, Malaysia dilihat mempunyai sedikit kelebihan dari segi kualiti individu dan pengalaman antarabangsa. Walaupun begitu, Biji Pathum tetap berpotensi memberikan tentangan sengit kerana keserasian pasukan mereka yang tinggi. Secara keseluruhannya, perlawanan ini dijangka berlangsung dengan cukup seimbang dan kompetitif walaupun ia hanya perlawanan tertutup. Kedua-dua pasukan mempunyai kekuatan tersendiri yang boleh mempengaruhi keputusan akhir perlawanan. Dengan mengambil kira semua faktor yang telah dibincangkan, keputusan perlawanan dijangka tidak akan memihak secara mutlak kepada mana-mana pasukan. Namun, kelebihan kecil yang dimiliki Malaysia mungkin menjadi penentu dalam situasi kritikal. Akhir sekali, ramalan skor yang paling munasabah untuk perlawanan ini ialah Malaysia 2-1 Biji Pathum United, dengan jangkaan perlawanan yang sengit, penuh taktikal, dan memberikan gambaran jelas tentang kekuatan sebenar kedua-dua pasukan.